High kick ni nampak je senang bro. Kalau kau silap buat, silap-silap kick kau sendiri kena kepala kau. Kalau kaki kau tak fleksibel, jangan mimpi lah kaki kau tu boleh kena dekat kepala. Kita nak buat, laju pun laju. Tapi kalau high kick ni, dia jarak dia jauh. Jadi opponent senang nak nampak. Jadi susah sikit nak kena. Lepas tu pula, footwork dengan head movement pihak lawan tu main peranan. Kalau pihak lawan tu tahu head movement yang bagus, senang dia nak elak tau benda tu. Macam tu lah agaknya. Nak bagi high kick kena, korang kena set up baik-baik dulu. Timing elok-elok dulu. Baru korang keluarkan high kick korang tu. Sebab kalau terlalu expose, opponent boleh counter. Bahaya tau. Sekarang aku nak korang mengaku. Siapa pernah buat high kick, lepas tu jatuh terlentang? Cuba tulis kat ruangan komen ni. Jangan tipu.